Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buat semakan khat nasakh. Okey, yang pertama, untuk huruf alif ni dia ada macam-macam gaya. Tapi cuba dilatih untuk bentuk alif ni. Sekali lagi. Alif ni macam ni. Tebal kat atas, nipis kat bawah, dan lurus je. Macam ni dia tebal. Ni tebal, nipis. Okey, seterusnya mukmin ni, mim kita buat macam ni. Okey, ni kaedah yang lebih sesuai lah ya, lebih sesuai dengan khat nasakh itu sendiri. Kemudian dekat ekor ni, turun macam tu. Hamzah ni buat sini, guna hujung pen ataupun pen yang kecil. Jadi waw ni kena tengok balik bentuk waw tu. Ya, dia jangan melengkung. Awal-awal ni jangan melengkung. Lurus. Ya, dia lurus dulu, lepas tu baru lengkung di hujung. Qawi, lam. Okey, cuba perhatikan. Yang ini agak tegak ya, hurufnya tegak sangat. Jadi kena cuba untuk condongkan sedikit. Tu. Okey, perhatikan ekor waw ni. Okey, gitu. Huruf ya. Dia ada patah kat sini. Okey, kha ni dia agak simetri ya. Atas dengan bawah ni simetri macam ni. Yang ni terus turun. Okey. Waw tunggal. Tu. Perhatikan ekor dia ni. Dia tidak tebal kat sini dia. Okey, haba. Nipis. Tengah-tengah.
Ba ni dia tutup mulut ha dia. Gitu. Okey, dia tutup. Ila. Dia tak nampak, dia tak terbuka mulut dia tu. Dia bertindih macam ni, nipis. Tu. Kalimah Allah. Sekali lagi, ini salah Ini pun salah. Maksudnya kita kena kawal dakwat tu supaya jangan terlebih di hujung. Okey, alif ni dah condong, lam lebih condong. Sekali lagi, tak jadi. Saya guna pen besar sikit. Alif condong, lam lebih condong. Ni condong macam ni, ni lagi condong. Sama tinggi, masuk dalam. Tu. Okey. Okey, ni okey, cuma wow ni masih ada lubang. Dhaif ni terlalu jauh sangat. Okey, bagaimana nak sambung dengan dot ni? Ni nipis, tindih. Jadi dia macam segaris sahaja, bertindih. Ada ekor dia. Naik. Okey. Cara baris mentak baris. Nipis guna ujung pen. Letak titik dulu sini ya. Ni fa. Tarik panjang. Gunakan pen yang sama dengan huruf. Macam ni dia guna pen yang kecil. Itu kaedah asli nasah. Dia tak macam tu lah. Dia guna pen yang sama dengan huruf. Wa fi kulli khair. Fi. Yang ni dia sengit macam ni. Kepala fa. Tu. Okey. Ni macam ni. Ni macam ni. Fi. Patutnya di sini. Okey, macam tu. Ataupun kita boleh buat macam ni.
Okey. Dia boleh tarik lagi sebenarnya. Tarik sampai ke sini. Kita bila contoh pertandingan perkara-perkara macam ni kena ada dalam susunan, dalam bentuk-bentuk huruf, supaya dia ada kepelbagaian. Ada tarikan panjang ataupun yang kita namakan sebagai kasyidah, tarik panjang ni. Dia kena ada lah, sebab bukan semua huruf boleh ditarik panjang. Jadi yang ini antara yang sesuai lah, ditarik panjang kat sini. Yang lain mungkin boleh buat nun ni, tarik panjang boleh mungkin. Tapi saya rasa yang dekat sini sesuai lah. Sini. Okey. Dari segi baris tadi kena perbetulkan lah dia punya saiz baris ni, kena guna mata pen yang sama dengan huruf. Tetapi contoh macam sabdu ni, kalau tak pandai nak guna hujung pen, boleh guna pen yang kecil lah. Sabdu baris depan, takut terlebih dakwat dan sebagainya, kita gunakan pen yang kecil. Contohnya qawiyun khairun. Okey, cuba kita tengok boleh tak tarik panjang. Okey, kalau kita tarik panjang, nampak macam tak sesuai kan? Macam tak sesuai sebab nampak patutnya dia kena naik lagi sini, ya ni, ataupun turun lagi ya ni. Cuba sekali lagi. Okey. Qawi. Okey, macam tu. Mungkin boleh kita buat macam ni. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.